Assalamualaikum sahabat. Lepas tumis bawang merah, bawang putih, bunga lawang, kulit kayu manis dan cengkeh. Saya terus letak cili dan tak lama tu saya letak ni tadi dia letak air sikit kan, air sikit untuk menumis kari. Tapi sebelum tu saya letak ni daging. Saya cepat letak daging sebab orang kata apa, saya nak ambil masa yang ada untuk bagi dia lembut. Boleh je nak tumis ni kari dulu. Dia macam cara korang. Yang lebih lemak ni saya just masuk dalam kari je. Tumis kari ni. Saya letak cili bawang tadi. Lepas letak cili bawang terus masuk daging. Dan saya letak air. Lepas tu letak kari. Buat air sikit. Separuh. Lepas tu nanti letak lagi. Dan lepas tu kalau ni keringkan, lepas tu letak lagi macam tu. Biarkan dia renyah.